hati-hati kat jalan. Tengok kereta kiri kanan. Baik, Kak. Akak nak pergi mana? Nak ikut korang lah. Buat apa? Sibuk je. Biarlah akak nak sibuk. Nak jaga korang buat kerja. Jangan curi tulang. Opah suruh ikut. Akak engkau bukan ada kerja pun. Cemipin, pergi dulu, Pak. Semua barang cukup, Kasih tengok dulu. Uncle, kita orang dah sampai. Bagus. Sini, Mali. Oh, Ros ada juga. Mau tolong, Tak, Uncle. Teman budak-budak ni je. Itu macam, ini surat khabar sudah gulung ikat getah. Kasih hantar. Hari ni cuba dulu, Uncle kasih rumah sikit dulu. Mana nak tahu rumah mana? Ni ada peta. Peta? Ya lo, rumah yang ada bulat, ada langgan surat khabar. Oh. Tahu ke tengok peta tu? Tahulah. Yelah tu. Hayya, apa tunggu lagi? Lekas hantar. Oi, jangan laju sangat. Nanti jatuh. Kalau tak, lambat hantar. Kau kena balik kuat lagi. Situ ini. Situ ini. Sakitnya. Tak nak buat lagi. Seri dah. Ingat senang. Rupa-rupanya susah jadi budak surat khabar ni. Kenapa ni? Diorang jatuh tadi. Kena hempak basikal lagi. Tapi tak adalah teruk sangat. Lutut je luka sikit. Sandiwara je lebih. Kesian. Inilah kalau tak ada kemahiran. Jangan suka-suka nak buat kerja tu. Betul loh, Pak. Ipin tapik mereka yang buat kerja ni. Nampak senang. Tapi banyak betul cabaran. Dapat hantar semua ke tadi? Ros yang hantar sampai habis. Mana upah akak? Sini. Bagi sini. Dia datang. Lajunya. Jadikan. Agak.
ingat ke kisah pokok ni? Ada satu malam tu, kita dengan kawan-kawan balik dari surau lepas mengaji. Kita lari lintang bukang sampai jatuh-jatuh. Sebab takut tengok pokok ni macam ada lembaga. Alah, baru ingat. Ada lagi pokok ni. Kenapa nampak makin besar dan menakutkan? Yelah, hari-hari dia tumbuh makin besar lah. Kita pun dah lama tak lalu jalan ni. Dah tu kenapa ajak lalu sini? Ni kan jalan pintas. Lagipun aku lupa pasal pokok ni. Kita kena lalu juga. Nak patah balik. Lagi jauh. Tunggu aku! Lebat betul hujan. Bilalah nak berhenti? Ramalan cuaca kata sampai besok petang hujan lebat beserta ribut peti. Harap-haraplah jangan banjir. Kuatnya angin. Macam mana agaknya kalau bumbung rumah ni tercaput di tiap angin? Ish, apa cakap macam tu? Rumah opa ni kokoh. Dari dulu berdiri teguh. Macam pokok besar di hujung kampung tu. Makin lama makin besar. Elok je berdiri teguh. Maksud apa? Pokok besar yang menakutkan tu. Ha? Apa yang nak ditakutkan? Korang je yang fikir bukan-bukan. Orang-orang tua kampung ni namakan pokok tu pokok kenangan. Banyak kenangan kami di situ. Alamak, tak ada elektrik. Gelap gelita kat luar. Rasanya satu kampung tak ada elektrik. Ha? Bergelaplah kita malam ni. Malam ni nak tidur dengan Opa lah. Ipin pun. Boleh. Mari kemas-kemas. Lepas tu kita dentang tilap sama-sama. Ros pun nak tidur sama-sama? Kau pun takut juga? Saja je nak tidur sama-sama. Sekali-sekala. Berhenti dah hujan. Syukur tak banjir. Sejuknya. Ada apa kat luar? Ada pokok dan tumbuh-tumbuhan segar menghijau. Bumi yang sejuk dan udara yang segar. Inilah berkatnya hujan semalam. Awalnya Atuk dah nak keluar. Atuk! Atuk! Nak ke mana? Ada kecemasan di hujung kampung. Atuk nak pergi tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecemasan apalah agaknya?